Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke SAC Podcast. From Sky to Sea, dari langit aspirasi ke lautan realiti. Bersama saya pada hari ini adalah wakil daripada alumni SAC, Diploma Pengurusan Logistik. Dan dua orang di sebelah kiri saya adalah wakil MPP daripada SAC. Selamat datang. Apa khabar semua? Alhamdulillah, baik. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, saya jemput tetamu-tetamu untuk perkenalkan diri secara ringkas. Hai, nama saya Nur Alia Maisara. Saya alumni dari Kolej SAC. Dan sekarang saya bekerja di bahagian perkilangan. Jawatan saya sebagai Production Assistant. Nama saya Muhammad Rizwan Adha, pelajar untuk Diploma Pengurusan Logistik SSC. Saya masuk untuk sesi 2 2024. Sekarang dah SEM 5. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zarif Fitri bin Muhammad Noor. Saya pun semester akhir sama satu kelas dengan saudara Adha kita ni. Setiap pelajar ada pengalaman yang berbeza-beza. Okay, kita mulakan dengan Alia. Apa sebenarnya yang membuatkan awak pilih SAC dalam Diploma Pengurusan Logistik sebelum ni? Sebenarnya tak terdetik pun nak belajar sebenarnya. Memang habis belajar sekolah menengah tu, habis SPM terus nak kerja. Tapi sebab pasangan daripada family, support dari family juga. Jadi mak pun kata try je dulu, try. Okay, saya pun dalam banyak-banyak pilihan, saya pilih logistik sebabnya saya suka explore. Saya suka mengeksplore. Jadi macam bila saya masuk logistik, kemungkinan besar saya akan bekerja di kapal. Itu first expectation saya lah. Saya akan bekerja di kapal, saya akan pergi luar negara, menjelajah sana sini. Itu. Dapat kenal tadi. Dapat kenal SSC pun dapat message. Tawaran sama belajar. Masa tu saya habis SPM dekat MUA. Dan saya baru balik ke Nilai Negeri Sembilan. Terus pergi MUA balik untuk saya interview kat sana. Kiranya dapat invitation tu daripada SMS lah. SMS. Betul. Okay, kita pergi ke dua MPP kita. Saya pilih Diploma Pengurusan Logistik ni, saya memang minat. Saya minat bidang oil and gas. Jadi saya ada pakcik, ada relatif yang join oil and gas lah, yang memang dah bekerja lama dah. Dia sekarang dalam bidang station diving untuk Sapura Energy. Jadi dia yang send a link. Dia jumpa link ni dekat Facebook rasanya. So basically SSC promote dekat Facebook lah. So dia send dekat parents saya. Parents saya beritahu saya. Lepas tu saya pun sampailah sini. Saya join bukan sebab pasangan pun, bukan sebab pakcik saya kerja ke apa. Kalau kita scroll over the news dekat TikTok ke mana-mana ke, logistik ni dia punya job availability dia tinggi. Banyak kan, banyak sektor, banyak kerja lah. Jadi kira saya masuk sini, orang kata guaranteeness lah, nak kerja lah macam tu lah. So untuk Zari pula macam mana? Okay, kalau saya saya jenis suka mencuba benda baru. Contohnya macam logistik ni saya tak pernah jumpa lagi dan tak pernah menceburi lagi bidang ni. Jadi saya suka nak mencuba. So at the same time parents saya ada jumpa sama macam Adha, dia ada jumpa link. So bila jumpa link tu and then masuk group, so tengok detail dia macam-macam mana, ada interview di mana-mana, ada sekian-sekian, then pergi. Saya sebenarnya nak kerja, tapi bila pergi interview tu saya baru tahu yang ni bukan untuk intake kerja semata-mata. Dia intake dari segi kursus lah, belajar. Dia ada sijil SKM dan juga diploma. So bila macam tu kami pun dengan parent berbincang. Bila berbincang tu fikir-fikir balik, try lah belajar benda baru. Sebab dalam family saya tak ada seorang pun yang ambil bidang ni. So saya the last one
anak terakhir, cubalah benda baru ni untuk share dalam family. Maksudnya bidang logistik ni worldwide. Orang sekali orang tengok je macam interesting, menarik lah benda ni kan. Kalau kita cuba, kita tak tahu apa yang akan jadi. Tapi orang kata masa depan tu ada. Betul. Kalau boleh dikongsikan, apa expectation masa awak masuk tu dengan bila awak dah belajar? Adakah dia sama tak? Oh, aku fikir logistik macam ni. Sebenarnya bila dah belajar tu lain lah. Pernah tak? Memang macam tu lah. Sebab dari sekolah menengah, kita dengar pasal logistik. Logistik ni macam, orang ni import barang, export barang. Yang kita tahu import barang, export barang daripada mall macam Lotus, Giant, semua tu kan. Tapi sebenarnya daripada bisnes-bisnes yang kecil pun menggunakan logistik. Kalau kita kalau nak tahulah macam dari setiap pergerakan kita pun menggunakan logistik macam tu. Kiranya sekecil-kecil perkara. Sekecil-kecil perkara tu menggunakan logistik. Macam kita nak pergi satu tempat tu, ada guna transportation. Betul. Transportation pun sebahagian daripada logistik. Betul. Okey, kalau dari side Adhan dengan Zarik yang masih belajar lagi, macam mana tu? Sama lah, saya pun sebelum saya masuk, kalau saya dengar logistik, saya mesti ingat hantar barang, post barang, packing barang. Saya pun tak tahu apa-apa pasal logistik. Jadi bila dah start belajar, sekarang pun dah SEM 5, banyak. Saya dah masuk, baru saya tahu yang banyak lagi saya kena belajar. Kita belajar pasal sistem operation management, supply chain management. Kalau kita tak masuk sini, kita tak tahulah. Jadi it's a good choice lah masuk sini. Betul. Yep, kalau dari segi saya, betul apa yang Adha beritahu. Sebab sebelum ni saya zero, bahagian logistik ni saya zero. So bila saya masuk ni, saya boleh tahu macam before this saya macam tahu JNT, outbound, inbound, macam tu je. Kecil. Jadi bila saya masuk belajar ni, saya dapat tahu dengan secara lebih detail lah nak katakan. Jadi banyak pengalaman dan ilmu yang dapat saya perolehi daripada SEM 1 sampai ke SEM 5. So boleh guna untuk setelah saya buat latihan industri nanti. Okay, faham. So sepanjang belajar dekat SAC, Alia, apa modul atau subjek yang masih awak ingat dan perlu guna subjek tu dekat dalam pekerjaan sekarang? Untuk pekerjaan sekarang, macam saya production assistant, yang paling melekat operation management lah. Operation management. Subjek Madam Fee. Banyak saya guna sebabnya layout semua tu saya macam mana nak cakap, sebab saya uruskan mesin. Jadi segala yang apa yang kena buat kat mesin tu, jadi saya rasa macam benda tu relate dengan ni, macam reject barang, output semua kena kira. Jadi macam tak sis pun saya belajar pasal logistik ni. Tapi bukan setakat operation management je yang saya melekat, ada je yang lain. Tapi mungkin ada yang saya tak ingat macam tu. So maksudnya apa yang kita belajar sekalipun dekat dalam kelas tu adalah sikit sebanyak yang digunakan untuk mesti ada terselit di situ. Okay, faham. Okay, sepanjang pembelajaran atau sepanjang berada di SAC, apa pengalaman yang paling mencabar atau yang korang tak boleh lupakan sekali? Saya pengalaman paling mencabar buat assignment, exam. Tak kisahlah final exam ke, pertengahan exam ke, benda tu memang sangat mencabar. Faham. Dari segi assignment, kita kadang ada yang lecturer yang bagi group betul. So kita bila nak pula ada kawan yang jenis kroni-kroni, macam ada kawan dengan ni je, ada kawan dengan ni je. Kita orang yang tak tahu nak berkendalan, macam nak tanya macam mana, macam kita jadi introvert. Sedangkan kita ni sebenarnya extrovert. Macam tu. Bila dapat grouping yang kita tak rapat sangat dengan orang tu, kita jadi introvert. Macam nak pula orang tu lagi pandai daripada kita. Jadi kita akan jadi macam rasa macam rendah sangat-sangat.
Kiranya nak berkawan tapi macam boleh ke aku nak masuk dalam grup dorang ni? Dari situ communication kita jadi terbatas tau. Betul. Lagi satu exam jadi struggle sebabnya banyak silibus-silibus yang kita pernah belajar dan kita lupa. Nak ingat-ingat silibus tu memang take time lah. Dalam satu malam saya tak tidur. Tu perkara biasalah sepanjang exam. Dari SEM 1 sampai habis. Okey, faham. Untuk kita tanya untuk yang masih belum habis lagi exam ni, macam mana pula? Sama jugalah assignment. Assignment tu big challenges sebenarnya. Rasanya masa kita SEM berapa kita buat KIA? SEM 4. Itu antara yang paling susah sebab kita orang kena buat event sendiri, kena panggil orang, kira kita kena create content, kena upgrade PR. Benda tu susah sebenarnya untuk kita orang yang tak ada experience ni, susah. Lepas tu bab assignment pun sama macam Ayah cakap, kalau kita dapat, tak kisahlah someone who memang pandai, sama ada pandai ataupun memang tak nak buat kerja langsung, memang susah. Sebab kalau dengan yang pandai, kita kena cope dengan dia, dengan cara dia kerja kan, cepatnya macam mana. Kalau yang tak nak buat kerja, tak, no comment. Surrender lah time tu. Macam tu lah. Assignment lah memang susah kat sini. Kena cope dengan assignment je lah kiranya. Okay, kalau saya pula sama juga assignment, dan saya nak tambah lagi satu, disiplin. Disiplin. Sebab kalau di SSC ni kita amat tekankan bahagian disiplin lah. Maksudnya contohnya macam datang awal ke kelas, and then hadir ke kelas. So, maksudnya diploma logistik di SSC atau di mana-mana inilah satu program yang menarik untuk diceburi. Selepas graduate, insyaAllah ada senanglah nak untuk apply kerja. Dan satu lagi untuk student-student yang masih belajar ataupun baru nak ceburi bidang ni, adalah satu bidang yang kita cakap even though kau takut macam mana pun ke, tak ada pengalaman ke, bila dah join, dah tahu selok-belok logistik tu macam mana, dah senang lah kan. Tak. Okay, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk konten menarik. Berbalik kepada peranan MPP dengan kehidupan kampus SSC. So, Zarid dengan Adha, semester akhir sebelum ke latihan industri kan. Okay. Boleh tak ceritakan dekat semua penonton-penonton apa peranan MPP dalam membantu pelajar? Kalau ikut pendapat saya, MPP ni dia ibarat jambatan yang membantu pelajar lah, yang menyampaikan suara pelajar. Jadi apa yang diorang request, apa yang tak selesa dekat college, nak upgrade, kita orang akan cuba sampaikan kat pihak atasan macam tu lah. Ataupun kita orang boleh request untuk anjurkan program, contohnya program sukan. At least dorang, selain dorang nak cope macam natural environment dekat college tu, dorang rasa seronok lah, at least ada program-program, additional program. Okay, pada pandangan kamu berdua, kenapa pentingnya pelajar aktif dalam program kelab atau kepimpinan, bukan sekadar fokus untuk akademik je? Kalau ni cakap pasal apa tadi, program luar. Kenapa wajib pelajar join program luar? Kalau ikut pendapat saya, kalau diorang join program luar, contohnya kita orang ada join Jamboree ride tu yang handle orang berbasikal ataupun apa-apa program luar lah. Kita orang dapat upgrade PR korang tu sebenarnya penting. Sebab kita dah keluar ke bidang pekerjaan, nanti kita kena bercakap dengan ramai orang. Kita kena create kita punya konteks sendiri. Betul. Jadi benda tu penting lah, percakapan, pergaulan dengan orang secara profesional tu penting. Okay, bagi saya pula sama macam Adha. Macam dari segi pergaulan, dari segi hubungan dengan orang luar, contohnya macam senang nak berkomunikasi dengan stranger, contohnya senang untuk bergaul. Pentingnya benda ni sebabnya dapat improve soft skill kita tau. Communication dia. Macam Adha cakap, communication. Sebabnya dekat bidang pekerjaan pun, kita dah bekerja pun, kita kena communication dengan orang. Okay, kita bekerja sebagai operator, kita kena berinteraction dengan leader kita. Kita kena bagi tahu. Leader kita tanya, kenapa banyak reject mesin ni? Kita kena bagi tahu apa ni. So dari situ, bila communication dah ada, bila kita punya skill in communication dah ada, dekat luar nanti dah bekerja senang. Betul.
Sebab kita nak bercakap sesama kita. Macam hari ni kita pun tak kenal, tak pernah jumpa. Ya, betul. Jumpa pun sekali dua kan. Lepas tu nak kena bercakap hari ni, susah juga. Tapi pengalaman. Betul. Apa yang kita dah pernah join group, apa-apa program ke dengan orang-orang luar, itu yang membuatkan kita lebih berani untuk ke depan. Betul? Okay, adakah penglibatan yang program-program semua ni dan meningkatkan keyakinan soft skill, sebab ada orang dia nak berjumpa dengan orang pun dia rasa macam gugup. Orang kata macam anxiety kan. So bagi pelajar-pelajar yang tak nak join korang punya program kan, so benda tu sebenarnya membantu tak diorang? Kalau diorang join, membantu tak untuk diorang tingkatkan keyakinan macam tu? Bagus sebenarnya kalau korang join, sebab saya sebelum saya masuk MPP ni pun sebenarnya tak nak pun masuk. Rasa macam terpaksa, lecturer paksa, misyadah paksa, suruh apa, join voting tu apa benda semua. Lepas tu kita follow the flow, ikut je kan, buat. Lepas tu kita orang start program by program. Lepas first program kita tak nampak lagi kan apa benda tu MPP. Next program baru nampak apa development dalam diri lah. Kita dah berani bercakap, kita berani buat kerja dengan orang ramai. Benda tu bagus lah sebenarnya. Kalau kita tak paksa diri kita, kita tak ada space untuk kita improve diri kita. Betul. Okay, dari segi pengalaman kerja, industri logistik, boleh tak Alia share pengalaman pertama kali kerja? Macam mana pertama kali lapor diri selepas dah grad ni kan, mesti rasa macam lain kan soalan kerja. So boleh share sikit tak hari ni? First time kerja, nervous. Sebabnya macam macam manalah aku jumpa orang nanti, macam mana aku nak bercakap semua. Itu memang sangat nervous lah untuk first time kerja. Tapi dalam masa yang sama, bukanlah dalam masa yang sama, macam lama kelamaan bila kita dah biasa, jadi macam benda tu normal untuk kita. Kita boleh adapt lah. Ya, boleh adapt. Tapi bila jumpa dengan orang yang sangat-sangat susah, jumpa orang macam tu sangat-sangat susah. Dia sangat mencabar mental sendirilah. Bila setiap orang dia ada perangai masing-masing. Ya, betul. Macam yang tak ngam dengan kita tu, alamak susah. Macam mana aku nak ngam dengan dia? Kita fikir macam tu. Jadi bila kita sendiri tak ada, orang tu, bila kita pandang orang tu, mesti kita dah nampak orang tu memang tak ada communication skill. Tapi kita yang dah ada, takkan kita jadi macam tu. So kita bila dah ada, kita kena bercakap dengan dia. Kita akan berkenalan lah dengan dia. So lama-lama akan jadi biasa macam tu. So bila dah biasa, senang kerja kita. So untuk jawatan yang sekarang ni, macam mana rutin harian bidang macam mana rutin harian yang bila masuk kerja buat apa, boleh tak share sikit? Rutin harian masuk kerja. Saya mostly hari-hari saya berdepan dengan mesin. Jadi setiap hari saya masuk pukul 7.50 pagi. Sebelum 7.50 pagi saya dah kena layer cut. Dalam 7.30 macam tu, 7.40 saya dah kena masuk dalam production, dan saya akan check mesin. Sensor semua okey ke tidak, mesin bahagian taping okey ke tidak, material semua ada ke tak, macam tu. So bila setiap hari benda macam tu je lah. Kalau sensor tak okey, saya akan inform leader, dan leader akan bagi tahu technician. Ni sensor tak okey, ini material tak okey. So kilang sekarang saya kerja 24 hours machine running, non-stop. Okay, lepas tu so bila 24 hours running, kita mestilah selain daripada kita, mesti ada orang lain yang guna. Kita akan tanya orang tu, mesin ni ada masalah apa semalam, mesin ni layan apa semalam, macam tu. So bila kita dah tahu problem-problem dia, kita dah boleh, macam mana, bila kita dah tahu problem dia, kita dah tahu macam mana nak layan mesin ni, macam mana nak jaga mesin ni, apa yang kita kena buat, macam tu. Kalau macam teruk sangat mesin tu layan, assembly vacuum, panggil technician lah, so repair.
Faham. So menarik juga. Walaupun jaga mesin, walaupun orang kata jaga mesin je, tapi sekecil-kecil kerosakan Ya, itu yang betul. kena di-alertkan. Betul. Reject banyak, saya kena. Allah. Dan dunia logistik ni, apa cabaran paling besar yang pernah awak hadapi? Untuk bekerja tak ada kot. Untuk bekerja saya nak kena kerja output lah. Kena kerja output. Saya nak kena detect, nak kena track reject. Berapa banyak reject. Lepas tu itu saja kot dalam pekerjaan. Tapi time intern saya struggle masa stock take. Sebabnya nak kena pick barang satu-satu, nak kena scan, nak kena susun balik. Saya kena naik atas tu, turun bawah. Itulah. Kalau dari segi kemahiran, ada tak benda skill ke apa-apa yang kita boleh bagi tahu penonton yang perlu skill sesuatu skill ni perlu dalam logistik ni? Skill pada saya yang untuk bahagian saya lah, orang lain saya tak tahu. Communication. Lepas tu itu sajalah, sebabnya saya kerja bercakap dan kena bergerak pantas. Sebelum kita tamatkan sesi podcast pada hari ini, saya nak minta satu kata-kata semangat dan nasihat untuk junior-junior dan juga penonton yang sedang menonton kita punya podcast. Kata-kata jujur, nasihat untuk junior yang akan datang, gunakan masa belajar yang sebaik mungkin. Asas tu kena ada. Jangan malu bertanya. Lepas tu rebut peluang internship tu, untuk bina pengalaman lagi awal, supaya tak susah nanti time dah habis belajar macam tu. So untuk Adha, macam mana? Untuk yang baru nak mula baik belajar atau bekerja, korang kena tahu niat dengan minat korang, benda tu penting. Korang kena tahu korang suka apa. Korang kena tahu kenapa korang approach satu-satu benda tu. Contohnya macam kita orang approach logistik ni sebab nak kerja offshore, insyaAllah nak kerja offshore. Itu bahagian niat dengan minat. Lepas tu korang jangan takut untuk mencuba. Semua benda yang kita nak approach need step, perlukan langkah-langkah dia. Jadi korang jangan takut nak mencuba. Sebab saya pun rasa saya yang patut dinasihati. Jadi yalah, untuk yang baru habis belajar, korang cari minat korang, lepas tu korang approach je, cuba je, InsyaAllah rezeki tak salah alamat. Tak dapat tu belakang cerita lah. Betul. Okay, Rick. Okay, untuk yang baru masuk belajar, saya nak nasihatkan satu je. Pandai urus masa. Pandai urus masa. Dia nampak simple tapi sebenarnya padat. Okay, saya nak share sikit. Life di college ni tak sama macam sekolah. Kalau sekolah pukul 7 pagi dah bergegas nak ke sekolah kan. Lepas tu balik pula tengah hari. Lepas tu kelas kafar pula. And then balik penat macam tu. Tapi ini college ni dia lain. Dia ada jadual-jadual dia. Dan dia ada timing untuk rehat jugalah. And then saya nak terangkan bahagian urus masa ni dia pandai. Maksudnya nak beraktiviti ke, nak beriadah ke, kena pandai urus masa. Nak buat assignment ke, sebut assignment, jangan buat assignment last minute. Bila buat assignment last minute, memang huru-hara, and then karimat pun turun lah. Bila karimat turun, akan efek bila kita nak intern nanti. So agak difficult untuk kita nak dapat tempat intern yang profesional. So bila dapat tempat yang kurang profesional, kita akan kekurangan pengalaman. Itu saja. Okay, terima kasih untuk nasihat-nasihat dan kata-kata semangat untuk junior-junior SSC maupun penonton-penonton. So, terima kasih juga banyak-banyak untuk Alia, Zari, Adha sebab hari ini berkongsi berbagai-bagai pengalaman, ilmu yang bermanfaat.
Dan terima kasih juga para penonton yang setia menonton podcast SAC From Sky to Sea, dari langit aspirasi ke lautan realiti. Untuk maklumat, pendaftaran program diploma telah dibuka. Sekiranya berminat untuk mendaftar, boleh layari website kami atau social media yang tertera di bawah. Jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum dan selamat bye-bye.